Saya Nurulama Elina binti Nur Syahril daripada kelas PSV 1, Elektif Sejarah Unit 2. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan satu pengucapan awam yang bertajuk Pendidikan Sejarah, Suatu Realiti, dengan fokus kepada dua aspek utama iaitu perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia serta ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dalam melahirkan generasi yang berilmu dan berjiwa patriotik. Pendidikan sejarah merupakan satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara. Ia bukan sekadar mengisahkan peristiwa lampau tetapi juga berfungsi untuk membentuk jati diri, semangat kebangsaan dan kesedaran sivik dalam kalangan murid. Melalui sejarah, murid dapat memahami perjuangan tokoh terdahulu, menghargai kemerdekaan yang diperoleh dan juga dapat menanam nilai cintakan tanah air. Matlamat ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu FPK, yang mana ia menekankan usaha berterusan ke arah melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani serta sosial berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. FPK ini menjadi panduan utama dalam menggubal setiap kurikulum di Malaysia, termasuklah kurikulum sejarah. Maka, setiap perubahan kurikulum bukan hanya soal kandungan tetapi soal pembentukan insan yang berilmu, berakhlak dan juga bertanggungjawab terhadap bangsa serta negara. Perjalanan kurikulum sejarah sekolah rendah di Malaysia mempunyai sejarah yang panjang dan menarik. Ia berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik dan juga keperluan pendidikan negara. Jadi pada zaman penjajahan British, pendidikan di Tanah Melayu bersifat pecah dan perintah. Jadi kurikulum ketika itu berorientasikan kepentingan penjajah di mana subjek sejarah ini menekankan sejarah Eropah, British dan koloni mereka. Jadi penekanan terhadap sejarah tanah air, perjuangan tempatan ataupun identiti kebangsaan. Jadi sekolah-sekolah yang didirikan mengikut kaum dan bahasa menyebabkan perpaduan ini tidak menjadi keutamaan. Jadi, di mana selepas kemerdekaan pada tahun 1997, sistem pendidikan kebangsaan mula dirancang secara menyeluruh. Kerajaan menubuhkan Laporan Razak 1956 dan kemudian Laporan Rahman Talib 1960 sebagai asas pembentukan pendidikan kebangsaan yang mana ia menyatukan rakyat yang berbilang kaum. Jadi kurikulum sejarah ini mula diberi perhatian untuk kita menanam semangat patriotism, jati diri dan juga identiti nasional. Pada tahun 1983 pula, telah diperkenalkan kurikulum baru sekolah rendah KPSR. Kurikulum ini berfokus kepada penguasaan asas 3M iaitu membaca, menulis dan juga mengira serta penerapan nilai-nilai murni. Jadi pada masa ini, ilmu sejarah belum menjadi mata pelajaran khusus yang diserap melalui kajian tempatan bagi murid tahun 4 hingga tahun 6. Tujuannya adalah memperkenalkan murid kepada masyarakat, budaya dan juga sejarah setempat. Jadi setelah itu, pada tahun 2011, negara telah melangkah ke fasa baharu dengan kurikulum standard sekolah rendah iaitu yang dipanggil sebagai KSSR. Kurikulum ini lebih tersusun dan berorientasikan hasil pembelajaran. Dalam KSSR, sejarah yang mula diperkenalkan secara lebih jelas dan juga akhirnya menjadi subjek wajib bermula tahun 2014 bagi murid tahun 4 hingga tahun 6. Ini merupakan titik penting dalam sejarah pendidikan negara kerana buat pertama kalinya sejarah ini diajar sebagai mata pelajaran teras di sekolah rendah. Jadi KSSR Semakan yang diperkenalkan pada tahun 2017 pula telah membawa penambahbaikan kepada kaedah pengajaran dan juga pembelajaran sejarah. Jadi ia menekankan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KBAT, pendekatan inquiry serta pembelajaran berasaskan projek dan pengalaman. Murid-murid ini digalakkan untuk berfikir secara kritikal, mengemukakan soalan dan juga menilai sumber sejarah bukan sekadar menghafal tarikh dan juga menghafal fakta. Jadi dari sudut penggubalan kurikulum, prosesnya dilaksanakan secara terancang oleh bahagian pembangunan
kurikulum iaitu dipanggil sebagai BPK di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Proses ini bermula dengan kajian keperluan iaitu semakan dasar pendidikan serta analisis terhadap keperluan murid dan juga masyarakat. Seterusnya, panel pakar akan merangka draft kurikulum yang melalui pelbagai peringkat semakan sebelum diluluskan oleh Kementerian Pendekatan ini. Pendekatan ini memastikan setiap kurikulum yang dilaksanakan bersesuaian dengan matlamat FPK serta Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Jadi kini dengan kemunculan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2.0 yang dijangka mula diperkenalkan secara berperingkat menjelang 2027, subjek sejarah ini akan terus diperkemas agar lebih relevan dengan dunia digital, teknologi dan juga realiti masyarakat masa kini. Sejarah ini tidak lagi dilihat sebagai subjek yang menghafal, tetapi sebagai satu bentuk pembelajaran bermakna yang mana ia membina kemahiran, nilai dan juga jati diri. Peranan guru sejarah amatlah penting dalam menjadikan mata pelajaran ini hidup dan juga bermakna. Seorang guru sejarah ini perlulah berkesan bukan sekadar menyampaikan fakta sahaja dan juga tarikh, tetapi mampu membimbing murid untuk berfikir, menilai dan juga menghargai sejarah. Jadi guru sejarah ini pula perlu memahami bahawa tugasnya ialah membentuk pemikiran dan juga nilai melalui pedagogi yang kreatif dan inovatif serta inovasi. Guru boleh menjadikan sejarah sebagai satu pengalaman yang menyeronokkan. Misalnya, guru boleh menggunakan pendekatan lakonan sejarah, bertemindak interaktif, simulasi peristiwa, lawatan maya ke tapak sejarah atau penggunaan teknologi seperti Google Earth, ataupun kita akan membuat galeri maya untuk meneroka lokasi penting sejarah dunia. Dalam konteks kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna iaitu KPPB, guru sejarah perlu menerapkan elemen 6C iaitu kemahiran berfikir kritikal, kreativiti, komunikasi, kolaborasi, karakter dan juga kewarganegaraan. Selain itu, guru juga perlu mengamalkan 3E iaitu explore, engage, empower, di mana murid digalakkan meneroka bahan sejarah, melibatkan diri secara etik dalam pembelajaran dan juga diberikan kuasa untuk melahirkan pandangan mereka sendiri. Melalui 3R pula iaitu relate, reflect dan juga reinvent, murid dapat mengaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan masa kini, merenungkan pengajaran daripadanya dan juga mencipta pendekatan yang baharu dalam memahami sejarah. Jadi guru sejarah yang berkesan juga mestilah mempunyai semangat yang tinggi dalam patriotik dan keikhlasan dalam mendidik. Mereka perlu menjadi contoh kepada murid dengan menunjukkan kecintaan terhadap tanah air, menghargai warisan bangsa dan juga menanamkan semangat perpaduan. Dalam hal ini, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi membina karakter dan pemangkin perubahan masyarakat. Jadi, saya sebagai bakal guru, saya amat menyedari bahawa tanggungjawab yang saya pikul ini bukanlah mudah. Namun, saya percaya bahawa melalui pendidikan sejarah ini, saya dapatlah menyumbang kepada pembentukan generasi yang berilmu, berfikir secara kritikal dan juga mencintai tanah air. Saya berharap agar satu hari nanti apabila saya menjadi guru sejarah, saya dapat menerapkan nilai-nilai murni, semangat patriotisme dan juga rasa hormat terhadap perjuangan tokoh-tokoh yang terdahulu dalam diri murid saya. Saya juga berhasrat untuk menjadikan PDPC sejarah lebih interaktif, iaitu dengan menggunakan teknologi dan juga dapat memberikan peluang kepada murid meneroka sendiri sumber sejarah secara kreatif. Harapan saya adalah untuk melihat murid bukan sahaja mengingati sejarah, namun memahami dan juga menghayatinya. Saya ingin menjadi seorang guru yang mampu menghubungkan peristiwa masa lalu dengan isu masa kini, agar murid sedar bahawa sejarah ini bukan sekadar cerita lama, tetapi cermin kepada kehidupan pada masa hadapan. Jadi, kesimpulannya, pendidikan sejarah ini ialah asas kepada pembinaan bangsa dan juga tamadun. Perkembangan kurikulum sejarah sekolah rendah ini
telah membuktikan bahawa negara kita sentiasa menekankan nilai kebangsaan, perpaduan dan juga jati diri. Sejarah telah membentuk kita untuk menghargai perjuangan masa lalu, memahami cabaran masa kini dan juga membina masa depan yang lebih gemilang. Jadi sebagai pendidik masa depan, saya bertekad untuk menjadikan pengajaran sejarah bukan sahaja hafalan tetapi satu pengalaman hidup yang telah memberikan makna yang besar kepada murid. Jadi marilah kita bersama-sama mengangkat martabat pendidikan yang sejarah sebagai nadi kepada pembangunan insan dan juga kesejahteraan negara. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.